Jodoh kena cari ke dia main sendiri? Makan pun kena cari. Takkan jodoh main nak cari ya? Pilah abang kat dia, aku ada perasaan kat hang, tak ada perasaan kat aku ke? Kita tak abang mana dia tahu. Kita duduk sengak-sengak daripada jauh, aku suka lah kat dia ni, aku suka kat dia ni. Lepas tu kita tak abang, automatik dia nak suka kat kita. Kita mana tahu dia suka ke tak suka, tapi mungkin ada beberapa halangan ke apa kan. Mana kita nak tahu, kita nak baca hati manusia macam mana. Biar abang lah. Ayah apa, aku suka dengan hang, mau kahwin dengan aku. Senang lah, biar abang. Adalah mungkin ada bahasa-bahasa dia, tak ada masalah, cubalah. Kan? Kalau dia kata dia tak ada perasaan, ataupun bukan tak ada perasaan, siapa dalam dunia ni tak ada perasaan. Lebih-lebih lagi kalau duk berkawan, duk kenal. Tapi kadang-kadang kita kena faham, ada benda-benda halangan. Boleh jadi perasaan dia pada orang lain, boleh jadi dia ada halangan-halangan yang lain. Jodoh kena pergi cari ya? Kena ikhtiar. Makan pun kena pergi cari. Ubat sakit pun nak kena pergi jumpa doktor, kena ikhtiar. Islam suruh supaya kita ada ikhtiar. Disuruh supaya kita ada ikhtiar, bukan dengan hanya berdoa, duduk sengak-sengak. Tak boleh lah, kena pergi cari. Tak boleh cari, kita minta orang tolong cari, pakat-pakat, kot-kot lah mana nak tahu ada rezeki, pakat-pakat doa, tolong dengan doa, tolong mencari. Kadang-kadang tuan-tuan nak buat macam mana, jodoh ada orang cari dah, macam-macam cara buat, tapi tak ada jodoh. Yang tu dah cari dah, Allah tentukan. Betul tak? Kita puas buat macam mana pun, bagi Tuhan kata tak ada ah. Kadang-kadang muka bukan tak sega orang elok, tapi Tuhan kata jodoh dia tak ada. Satu lagi penyakit masyarakat kita, dia kata mana boleh perigi cari timba, mestilah timba cari perigi. Apa masalahnya timba cari perigi, kata perigi cari timba ke, tali cari timba ke, timba cari tali ke? Lagi apa? Kepala paip cari kolah ke, kolah cari kepala paip ke? Dah BP lah, kok mana pun tak apa kan. Habis-habis kalau kata dia pun segan, mungkin boleh ada perantaraan kan. Satu hari, ini satu cerita. Satu hari saya duduk mengajar di Masjid Falim Ayat Hitam. Habis kuliah lepas Isya, mayang-mayang, tiba-tiba main satu mamak mana ke. Saya pun tak kenal, muka tak pernah tengok. Kalau dia bisa main kuliah, kita kenal. Yang ni kira tak ada dalam memori tau. Tak pernah jumpa dia ni, tiba-tiba dia main habis mayang masuk pergi. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya satu. Ni saya bini sudah tak ada, sudah mati. Saya mau cari tu bini satu, boleh cari ya? Saya pun tengok tiba, ni apa tu kepala ekor apa, aku tak kenal hang, apa tiba-tiba suruh aku cari. Ni hang siapa, duduk tang mana, apa? Saya kata, pasal apa suruh saya cari? Tak ada, orang semua kata Ustaz ada banyak ponung boleh cari bagi. Jadi broker pula. Bolehlah 25%. Tuan penasihat. Dah lah sekurang-kurangnya kita kenal baru kita cari bagi. Kita tak kenal ni semayang ke tak semayang ke, duk pergi masjid ke tak, tak duk minum arak ke, contohlah kita pun tak tahu. Kita nak kira apa, kita nak kira hak elok-elok, takkan pergi duk kira ikut-ikut dan kot kan. Tapi saya nak abang kat tuan-tuan, bukanlah saya ni broker. Kalau kata orang minta tolong, takat mana kita boleh tolong, kita tolong. Kalau tak boleh pun nak buat macam mana? Carilah, insya-Allah. Doa banyak, mudah-mudahan Allah perkenankan. Ni bulan-bulan yang orang panggil apa ni, Rejab nak masuk, Syaban ada hari-hari. Ada Imam Syafi'i kata awal Rejab ni, pertengahan Syaban, 15 Syaban, nisfu Syaban, Ramadan, antara hari-hari malam Jumaat dan sebagainya, hari Jumaat ada waktu-waktu mustajab. Lepas solat, dalam solat baca, minta, insya-Allah Allah permudahkan. Kalau Allah takdirkan kita tak ada jodoh, kemungkinan ada kebaikan untuk diri kita. Allah takdirkan kita. Ada orang dia main jumpa saya, Ustaz kami nak duduk pondok, Ustaz boleh ke? Saya pun tanya, tak ada keluarga, kami kahwin tak ada anak. Tak apa, mungkin Allah takdirkan dia kahwin tak ada anak. Bila tak ada anak, pergi duduk dua lelaki bini, beli pondok, duduk mengaji. Kok Tuhan nak bagi pemudah kalau ada anak, mungkin tak mengaji. Cuba nampak dari sudut dia punya hikmah dia di situ. Kalau dia tak ada jodoh, pergi duduk pondok mengaji ya. Duit pun dah berlambak dah, umur dah main lanjut kan.